sekarang ni dah ada battery widget monitoring after update the beta firmware. So sekarang ni kita boleh monitor lah originally bateri daripada jam kita sendiri, which is kat sini ada 6 hari estimated daripada 84%. So kat sini kita boleh tengok history by pancat. Tengok dari segi penggunaan pukul berapa semalam. Aku started lari pukul 9. Kat sini nampak lah pengguna yang paling tinggi. Nampak ada satellite display dan dia punya detailing dia juga. Kita tengok kat sistem ni display berapa persen pakai, phone connectivity, heart rate, wifi, pause pakai touch, dan juga dari segi penggunaan larian semalam pun boleh tengok lah. Apa kata anda download sekarang firmware baru.